Ni Yana. Dia selalu memikirkan berat badan dia walaupun dia sebenarnya normal je. Badan dia nak dikatakan obses, tidak juga. Nak dikatakan kurus pun tidak. Sampaikan dia selalu melihat gambar-gambar di media sosial dan berasa cemburu. Weh, korang nak makan apa? Aku nak makan nasi goreng lah. Aku rasa aku nak makan nasi goreng tom yum. Macam sedap sebab aku muak lah nak makan sup. Jadi kita makan nasi goreng lah. Yana, awak nak makan apa ini? Tak nak lah makan. Rasa gemuk lah. Aku tengok kau ni kurus je. Taklah gemuk mana pun. Kau Yana, kau dah kecil dah. Kau dah kurus. Kau nak diet aku lagi. Tak elok tau kesihatan kau. Betul tu. Kenapa kau nak diet lagi sedangkan kau dah kurus dah? Tapi kan Yana, bila awak terlalu kurus, awak boleh dapat penyakit tau. Gastrik lah. Awak tak tahu ke penyakit gastrik tu bahaya? Tak nak lah makan. Aku gemuk macam mana? Dah gemuk dah ni. Kalau aku dah nasihatkan, nanti kalau jadi apa-apa, pada pun kau. Apalah, jomlah kita pergi beli makan lah. Jom. Tak apa lah Yana. Kalau awak tak nak makan, saya pergi beli makan dulu lah. Tapi, tak apa. Kalau gemuk macam mana? Tak lah gemuk. Aku tak gemuk lalu saja. Sekejap lah. Dana pergi mana? Aku tak tahu. Pokok dia pergi downstairs kan? Sebab kita pergi chat. Rasa Yana buat apa yang pergi tandas? Tahu lah weh. Jom pergi tengok. Jom. Yana! Awak okey tak? Kau kenapa ni? Yana, awak okey tak? Kenapa? Yana, awak okey tak? Yana. Tu cepat. Tebas. Weh. Yana. Apa ni Yana? Video pengsan? Sakit perut perut sikit tadi. Itulah, kan aku dah cakap untuk makan tadi. Kan dah kena gastrik. Cara macam ni tau untuk kau jadi kurus. Betul tu. Kau kena makan suku-suku separuh. Seperti suku karbohidrat, suku protein dan separuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Contohnya macam ni. Korang tahu tak klip video tadi tu kenapa? Itu merupakan salah satu penyakit namanya bulimia venosa. Contohnya macam kerap jogging ataupun bersenam terlalu ataupun terlalu jaga berat badan, naik sikit tak boleh, terlalu jaga pemakanan sampai tak lalu makan terus, nak diet tapi tak makan terus. Yang pertama, mengamalkan amalan gaya hidup sihat. Contohnya seperti senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Yang kedua, makan makanan yang seimbang. Yang ketiga, Yang ketiga, ni pesanan untuk semua kawan-kawan saya. Jangan terlalu jaga berat badan tau. Nanti terlalu kurus tak boleh, terlalu berat badan pun tak boleh. Jadi kita seimbangkan je. Bye. semua tak boleh.